Melati kuntum tumbuh merata, sayang mebah di pohon cemara. Assalamualaikum, bunyinya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Jika saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Dia Sharafana binti Muhammad Fairuz, orang yang comel dan lemah lembut. Saya pelajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Sri Layang yang terletak di Genting Highland, Pahang, Darul Makmur. Kod sekolah saya CBA 0003. Pada masa lapang, saya mahir menuntut ilmu dengan membaca buku. Dalam banyak-banyak buah buku, saya lebih memilih buku ini kerana buku ini lebih bermanfaat buat saya. Buku ini bertajuk Ona di Kampung Purut. Saya memilih buku ini kerana buku ini menarik perhatian saya. Sebelum saya berceritakan tentang buku ini, saya ingin memberitahu pengarang, dicetakkan pada tahun bila dan penerbit. Pengarang buku ini ialah Zarina Ahmad. Buku ini dicetakkan pada tahun 2015. Buku ini mengandungi 32 buku surat. Penerbit buku ini ialah DE. Buku ini bercerita tentang seorang pemuda yang sangat sombong. Ia bernama Tun Ragi. Bapanya Tun Umbai, seorang penghulu di Kampung Purut. Oleh kerana Tun Ragi seorang anak penghulu, maka dia suka menunjuk dan menghadap penduduk kampung sesuka hatinya. Sesiapa sahaja, tidak kira tua atau muda, pasti akan menerima padah daripada Tun Ragi. Latif dan Wak Busuk tidak tahan lagi dengan sikap biadabnya. Mereka menjumpai Tok Penghulu Tun Umbai. Mereka mengadu mengenai sikap anaknya. Beliau menjumpai anaknya dan bercerita tentang sikap anaknya. Tetapi Tun Ragi menipu ayahnya dan ayahnya pun percaya bahawa anaknya jujur dan ingin menghukum Wak Latif dan Wak Busuk. Keesokan harinya, Sultan Iskandar telah datang ke kampung Purut untuk menangkap Tok Penghulu Tun Umbai kerana dikira telah bersubahat dengan anaknya. Beliau menjumpai anaknya dan tewaskan Tun Ragi. Sultan Iskandar ingin melantik penghulu baharu di Kampung Purut. Sampai sini presentasi kita. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada perasaan, tolong diungkapkan. Daripada saya, sekian. Terima kasih.